Assalamualaikum guys, jumpa lagi kita dalam video info-info peluang menyambung pengajian ke universiti. Video part 2 kepada pelajar-pelajar yang baru mendapat keputusan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM pada hari semalam. Tetapi sebelum itu, aktifkan dulu kelima-lima butang yang ada di sebelah kanan anda ini. Klik tanda tambah untuk bersahabat dengan saya. Klik tanda 3 titik untuk bertanya soalan lanjut tentang video ini. Klik tanda ribbon untuk simpan video ini dan jadikan rujukan pada masa akan datang. Dan klik tanda anak panah untuk sebarkan lagi video ini supaya lebih ramai lagi rakan kita yang dapat manfaat daripada kandungan video ini. Baik, kita ucapkan tahniah kepada semua 4,382 calon STAM 2025 yang telah menerima keputusan pada hari semalam. Dapat makbul, ada yang dapat Jaijidan, Mumtaz Sofi. Ramai yang bercadang untuk menyambung pengajian peringkat ijazah sarjana muda dengan keputusan STAM yang mereka perolehi semalam. Sebenarnya untuk makluman semua, pasaran STAM juga layak untuk memohon program ijazah sarjana muda bidang multimedia, perakaunan, pentadbiran perniagaan dan juga kewangan Islam kami tawarkan di Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah UNISAS. Selepas mengikuti pengajian STAM selama setahun, namun pengajian ke universiti pada peringkat ijazah sarjana muda juga boleh mohon untuk menyambung pengajian dalam bidang-bidang yang saya nyatakan tadi. Ada soalan lanjut boleh tanya di ruangan komen. Terima kasih. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.